Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersiaran di Taman Universiti Johor Bahru ini hari. Kita bersama dengan kita punya pengguna tegar kita, Haji Roslan daripada Taman U, yang mana telah mengguna kopi kita hampir dalam 6 bulan. Alhamdulillah, dia dapat rasa kenikmatan kopi biji delima dan rasa dia punya testimoni diri sendiri ada masalah. Yang kita dengar sendiri dah daripada Haji. Haji, okey, boleh share sikit tak Haji? Apa masalahnya? Sekarang saya telah jumpa dia punya penawar. Penawar Okey. Kopi biji delima ni. Kopi biji delima. Saya telah minum selama 6 bulan. 6 bulan Dulu kecil manis saya dia punya bacaan belas. Belas, okey. 12, 13. Sekarang selama 6 bulan ni turun banyak sekali turunnya. Alhamdulillah. 6.2, 6.5 belum lagi lah. Belum lagi. Rendah sangat pun tak bagus. Saya rendah sangat pun tak bagus. Saya cuba 5. Okey. 5 saya akan cuba turunkan ni. Ni. Tapi itulah saya akan cuba sedaya upaya untuk minum kopi ni. Okey. Saya dah selama 6 bulan. Okey. Dari itu mari kita sama-sama kita meraihkan ni. Kopi biji delima. Sampai ke Nusantara. Okey. Jadi Haji Roslan ni dia ada masalah kecil manis. Dah lama je kecil manis? Kecil manis dah 3 tahun. 3 tahun, okey. Biasalah umur pencen-pencen kecil manis. Okey, biasa dah belas dia punya bacaan, sekarang dah minum kopi kita. Alhamdulillah sekarang dalam 6, 7, 8 tu alhamdulillah dan kira dah ke normal balik. Jadi Haji syorkanlah kopi kita ni kepada sahabat-sahabat Okey, yang ada masalah kecil manis jangan takut. Sedap tak Haji rasa dia? Kopinya wah. Boleh sedap. Sedap jugalah. Sedap juga Sedap juga ke sedap Ji? Sedap juga ke sedap? Sedap. Oh. Sangat sedap. Okey, mantap. Okey, terima kasih Haji Ini Haji buat pembelian dah keberapa kali dah, ya alhamdulillah Haji Dah tak kira dah. Okey, insya-Allah. Semoga terus sihat, terus berjaya insya-Allah Haji Okey, sekian, terima kasih. Sama-sama.